Ini belikan untuk kakak Iqra. Ni, ibu belikan untuk kakak. Buka. Siapa dah beli? Fia punya. Iqra untuk Fia. Fia ke kakak? Fia lah. Ni Iqra pertama. Okey. Lagi. Oh, Iqra. Lagi? Okay, yang ni watercolor. Watercolor. Okay. Cuba buka yang satu tu dulu. Yang Ni dulu, ni dulu. Ni simpan. Yang pegang. Ni. Ya. Alif atak. Apa baca. baca tu kakak? Dah baca? Alif. Dalam bahasa Arab tu apa? Asadun. Asadun singa. Nanti dulu. Yang tu dulu. Yang ni. Ha, banyak ha. Yang ni Fia. satu-satu lah. Tanya dia satu-satu. Tanya. Fia, ni apa? Ha? Zal. Zal. Jangan pijak. Pusing. Ni. Yang tu. Zira. Sira. Itu apa tu? Ra. Wo. Rokun. Ini bahasa Jawi ke bahasa Arab? Arab. Yang tu ikan samatun. Banyaknya. Dulu Iqra kecil je. Ha, nampak tu. Fia ni. Ibu beli. Oh, you beli. Nah, pegang. Thank you. Ini pula. Dulu kakak ngaji. Macam mana dulu? Baca guna. Tapi yang ni dia ikut haiwan lah. Kalau Zara dulu buku Iqra yang betul. Macam alibata semua. Ada ayam semua di. Ha. Ni dia bagi contoh terus. Awak nak Fia. Fia? Fia. A, I, U. Ha, ada tu. Sa. Kan. Ba. Ba. Sa. Kan lah. Babi bu. Ha, ta. Tadi du. Lagi. Tadi. Sa. 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 Su. Lagi. Pe. Tu. Ha. Tu. Ja. 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 Kunci. Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Lawak ni. Alah, bagi dia pegang tu kakak. Nah. Ha, ni dah. Baca. Okey, tengok dalam ni. Dalam ni ada apa ni? Nantilah. Iqra watercolor lah. Oh. Ni macam flashcard. Okey. Lepas tu pasang dia punya keychain. Oh, boleh jadi ustazah Zahira ni. Ha. Ni kan ada pen dia. Yang tu dulu buka tadi. Okay, ni dia punya card dia lah. Alibata sampai habis. Ha. Macam ada gambar tapi kena guna pen. Tu guna pen. Guna pen ni. Yang Lepas ni tu, jangan suruk dulu. Malam baru belajar ni. lepas tu kena letak air dalam ni. Apa tu? Lepas tu bila dah colour baru keluar nak punya gambar. Oh. Mana air? Tak payah. Nanti dia hilang balik gambar tu. Ya ke? Tak, Ya. di kertas. Yelah, tak lah. Nanti dia hilang balik gambar tu. Try. Nanti ayah nak tunjuk dulu. Bawa pergi sana. Bawa. Share. Oh, Ni. Singa Asadun Lion. Oh, nampak tu. Dia bertukar. Oi. Nampak ada gambar dia. Ni water magic. So maknanya dia kena baca ni dulu. Bila dia betul baru dia boleh ni. Kakak lu tak ada pun. Tak ada lah. Kalau dulu ada dah suka lama. lah. Sekarang baru jumpa benda ni. Nanti lama-lama dia hilang balik. Bila kering. Oh iya ke? Hmm. Ni ibu beli kat Shopee lah ni Boleh colour-colour. Seronok. Zahira pun rasa seronok lah ni. Dulu tak ada benda ni. Nanti kering, nanti dia jadi biasa balik. Dah. Tutup. Jangan tutup ni semua. Nanti takut habis kan? Tengok. Jangan. Apa? Nanti dia kering lah. Buat tutup yang tu dulu. Mana ada bagi kering je. Cuci tu simpan Kena cuci dulu. Simpan dulu. Jom. Ni basah kena keringkan. Keringkan dulu. Sebab dah cuci. Taruh dalam mari dulu. Nanti dah dulu. Tapi Tengok dia macam ni. Sini dulu. Yang ni. Nah. Macam ni. Nampak tu ada dia tanya huruf apa, nanti awak kena tulis kat sini. Tapi ni belum masak, kena simpan dulu, okey? Okey. Simpan. Okay. Simpan dalam ni dulu. Dia bertukar jadi biasa balik. Nanti dia awak baca Iqra Abatasa tu dulu.
Okay. Bila